Saya pernah duduk dekat Turki ni 8 tahun dan saya dah lebih 5 kali pergi ke makam Atatürk tu sebab saya bawa orang. Kisah kononnya jasad Atatürk tu tak diterima bumi tu palsu, tak betul pun. Makam Atatürk yang kita duk tengok tu, dia mula dibina pada tahun 1944, 7 tahun lepas Atatürk mati. Jadi sementara nak tunggu makam tu siap, diorang awet dan simpan mayat Atatürk tu dulu. Mengawet dan menyimpan mayat-mayat pemimpin Turki ni bukan perkara yang baru. Ianya telah dipraktikkan sejak zaman pemerintahan Turki Osmaniyah lagi. Lepas makam tu dah siap, barulah diorang tanam mayat Atatürk tu. Dan diorang tanam mayat Atatürk tu dekat tingkat bawah dari permukaan makam yang korang tengok tu. Dan waktu nak tanam Atatürk tu tak ada apa isu pun. Diorang tanam macam biasa. Cuba korang kaji kenapa Atatürk meninggal, sebab apa dia meninggal. Dan juga cuba korang kaji cara pengebumian Sultan-Sultan Osmaniyah dulu. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jemput repost dan share video ni dan follow sekali.